Para penonton yang dikasihi sekalian, perbincangan kita yang ketiga ialah perbezaan dari sudut tasrif, iaitu perubahan kalimah ke kalimah yang lain untuk mencapai maksud yang dikehendaki. Contohnya perkataan ha, mim, dal. Maksudnya memuji. 3 huruf je. Tetapi dari perkataan inilah wujudnya macam-macam perkataan lain. Contohnya hamdun, hamidun, mahmudun dan berbagai-bagai lagi. Perubahan inilah yang kita panggil sebagai tasrif. Contohnya kita boleh lihat dalam surah Saba, juzuk 22 ayat yang ke-19. Ada dalam ayat itu bunyinya begini. Rabbana ba'id baina asfarina. Bila tak ada baris, ada yang baca ba'id pada perkataan itu. Kalau itu bacaannya, maksudnya begini. Wahai Tuhan kami, kau jauhkanlah jarak perjalanan kami. Iaitu doa orang-orang Sabak pada waktu itu. Tetapi perkataan tadi ada juga yang baca begini. Rabbuna ba'ada. Rabbananya dibaca dengan Rabbuna. Dan perkataan ba'id telah bertukar sedikit tasrifnya dengan diletakkan huruf alif selepas huruf ba. Dan huruf ain serta huruf dalnya dibaca dengan baris atas. Iaitu ba'ada. Ada juga qiraat lain yang baca perkataan tadi dengan bunyi begini. Rabbana ba'id. Iaitu lebih kurang sama dengan bacaan yang kita selalu baca, tetapi ada sabdu atas huruf ain. Pengetahuan tentang perbezaan ini para penonton sekalian penting. Yalah, mana tahu kalau kita pergi ke negara Afrika contohnya, yang mungkin mereka berbaca berbeza sedikit dengan kita. Kemudian pula kita tadarus dengan orang-orang dekat sana. Jangan kata mereka punya Al-Quran ataupun bacaan mereka salah. Ia bukan bermakna salah ataupun pelik. Tetapi ia sebenarnya terlalu baru kepada kita. Itulah contoh yang ketiga, iaitu perbezaan dari sudut tasrif.